Kalau kita sebut pasal automasi, mungkin anda bayangkan robot yang buat kerja berulang-ulang kan? Lupakan semua tu. Hari ini kita nak bina sesuatu yang lebih hebat, rakan sekerja digital, satu ejen AI yang betul-betul boleh berfikir dan bertindak sendiri untuk mengubah terus cara kerja industri anda. Okey, jom kita mula dengan satu nombor yang agak besar. $3.6 juta. Ini bukan jumlah jualannya, ini jumlah kerugian setiap tahun disebabkan masalah kecekapan dalam satu kilang industri sahaja. Cuba bayangkan kalau kita kira untuk semua kilang dalam satu sektor, angka ini memang menakutkan dan kita tak boleh buat-buat tak nampak. Baiklah, ini plan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan kenal dulu dengan Wira kita, ejen AI ni. Lepas tu, kita akan tengok sendiri macam mana ia berfungsi, apa yang buat ia begitu berkuasa dan macam mana nak pilih alatan yang betul. Dan yang paling penting, di akhir nanti, saya akan bagi anda panduan mudah untuk anda mula bina ejen anda sendiri. Jadi, macam mana kita nak selesaikan masalah jutaan dolar tadi? Jawapannya bukan sekadar perisian baru atau sistem yang lebih canggih. Bukan. Jawapannya adalah satu perubahan cara fikir yang besar, iaitu dengan memperkenalkan rakan sekerja digital anda yang baru. Okey, bila sebut ejen AI, jangan bayangkan kod-kod yang pening kepala. Senang cerita, bayangkan ia macam rakan sepasukan digital anda. Dia ada satu matlamat yang kita bagi dan dia akan fikir dan bertindak sendiri secara autonomi untuk capai matlamat tu. Macam seorang pekerja yang sangat efisien. Rakan sekerja digital kita ni ada 3 kuasa super. Pertama, dia boleh mengesan. Dia sentiasa perhatikan data-data real time dari sistem anda. Kedua, dia berfikir. Dia akan proses data tu dan rancang apa tindakan terbaik. Dan ketiga, dia bertindak. Dia laksanakan rancangan tu. Dan yang bestnya, ini bukan proses sekali jalan. Dia akan ulang kitaran ni, periksa hasil, belajar dan jadi lebih baik setiap masa. Satu gelung penambahbaikan yang tak henti-henti. Okey, cukup dengan teori. Jom kita tengok benda ni dalam aksi sebenar. Saya ada 4 contoh dari dunia industri yang akan tunjukkan betapa hebatnya ejen-ejen ni. Contoh pertama, penyelenggaraan. Cuba bayangkan anda ada seorang juruteknik yang tak pernah tidur, tak pernah cuti. Ejen AI ni macam itulah. Dia dengar degupan jantung setiap mesin melalui data getaran dan suhu. Dia boleh ramalkan, galas mesin ni akan rosak dalam 42 jam lagi. Dan dia tak tunggu, dia terus buka work order, pesan alat ganti dan jadualkan pembaikan. Hasilnya, masa hentian tak dirancang turun mendadak. Hampir 1/3. Hebat kan? Seterusnya, kita tengok kualiti. Ejen ni pula jadi macam pemeriksa kualiti yang super teliti dan tak pernah penat. Dia tengok imej dari kamera di barisan pengeluaran, dia tengok data dari mesin dan secara on the fly, dia perkemaskan tetapan lulus atau gagal. Yang paling menarik, sisa scrap berkurang banyak dan semua ni dibuat tanpa kita usik satu baris pun kod PLC mesin yang kompleks tu. Contoh ketiga, penjadualan. Selalunya, jadual kerja dibuat awal-awal kan? Dan ia tak berubah. Ejen ni pula macam pakar strategi yang dinamik. Setiap 5 minit, dia akan tengok keadaan semua mesin dan susun semula jadual kerja untuk cari jalan yang paling efisien. Hasilnya, mesin boleh buat lebih banyak kerja dan staf yang buat jadual tu, dia boleh fokus pada kerja lain yang lebih penting. Dan yang terakhir, bayangkan ejen ni sebagai pengurus kewangan untuk bil elektrik anda. Dia pantau penggunaan tenaga dan dia tahu bila harga elektrik akan jadi mahal. Jadi apa dia buat? Kerja-kerja yang tak kritikal, dia akan alihkan ke waktu luar punca masa harga elektrik murah. Jimat banyak tu. Jadi, semua contoh ni sebenarnya membawa kita kepada satu impian besar dalam dunia pembuatan. Satu perniagaan di mana semua bahagian dari mesin di bawah sampai ke pengurusan di atas berhubung dan beroperasi guna data real time. Dan dalam sistem ni, ada AI yang sentiasa bekerja di belakang tabir mencari cara untuk buat semuanya lebih baik. Dulu ini cuma angan-angan, tapi sekarang ia dah jadi kenyataan. Tapi macam mana nak capai impian ni? Macam mana nak bina sistem hebat ni? Rahsianya bukan pada model AI yang paling canggih atau paling mahal. Bukan. Rahsianya ada pada asasnya. Macam nak bina bangunan tinggi, asas kena kukuh. Dan asas untuk semua ni ialah data. Kekuatan ejen AI ni bergantung pada satu benda, sumber data yang bersih dan tunggal. Kita panggil ia ruang nama bersepadu. Bayangkan ia macam sebatang sungai besar yang jernih. Semua sistem dalam kilang anda, mesin, sistem bisnes, ERP, semuanya mencurah data ke dalam sungai ini dan minum dari sungai yang sama. Ejen AI kita pula, dia duduk di atas rakit, memerhati keseluruhan aliran sungai ini. Dia lampak semua benda dengan jelas.
Dan inilah sebab utama kenapa banyak projek ejen AI gagal, sebab asas datanya tak kukuh. Kalau data anda berselerak, macam ada banyak anak sungai yang keruh dan bercampur-campur, ejen anda akan keliru. Bayangkan dia kena tanya 5 sistem berbeza dan dapat 5 jawapan berbeza. Macam mana dia nak buat keputusan dengan yakin? Memang tak boleh. Okey, katakan asas data anda dah mantap, sungai data anda dah jernih. Sekarang tiba masanya untuk pilih alatan yang betul untuk bina ejen kita. Ini langkah yang kritikal. Sebelum pilih alatan, kita kena faham satu perkara. Ada beza antara aliran kerja biasa dengan ejen AI. Aliran kerja ni macam kita ikut resepi sebiji-sebiji. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, sangat terkawal. Ejen pula lebih macam seorang chef profesional. Dia tahu matlamatnya, nak masak hidangan sedap, tapi dia bebas pilih bahan dan teknik sendiri untuk capai matlamat tu. Lebih autonomi. Kenapa ini penting? Sebab pilihan antara dua ni akan menentukan alatan mana yang kita nak guna. Sekarang, kita tengok beberapa alatan yang ada. Kalau anda baru nak mula buat projek yang mudah, OpenAI Agents SDK dah cukup bagus. Kalau anda perlukan beberapa ejen untuk bekerjasama dalam satu kru, macam ejen kualiti dan ejen penyelenggaraan, kru AI adalah pilihan yang tepat. Tapi, untuk kerja-kerja industri yang betul-betul kompleks, yang ada banyak cabang keputusan, kita perlukan sesuatu yang lebih berkuasa. Di sinilah LangGraph masuk. Fikirkan LangGraph macam papan lukisan untuk aliran kerja anda. Kita bina aliran kerja ni sebagai graf. Setiap node dalam graf ni adalah satu tugasan. Contohnya, semak dokumen polisi. Dan tepi pula adalah sambungan yang tentukan aliran kerja nak pergi ke mana. Yang paling power, kita boleh buat tepi bersyarat. Contohnya, kalau skor pematuhan di bawah 75%, aliran kerja tu akan patah balik ke node awal untuk kumpul lebih banyak data. Ini mencipta satu gelong yang membolehkan ejen kita buat analisis berulang sampai dia puas hati. Kawalan dia sangat terperinci dan sangat sesuai untuk kes-kes industri yang rumit. Baiklah, kita dah tahu teori, kita dah kenal alatan. Sekarang bahagian yang paling ditunggu-tunggu, jom kita susun plan praktikal. Langkah demi langkah untuk anda lancarkan ejen AI pertama anda. Ingat, kunci utama di sini, mula dari bawah. Jangan cuba selesaikan semua masalah sekaligus. Mula-mula, lukis dulu hierarki data anda atas papan putih. Kemudian, pilih satu saja KPI yang paling sakit. Mungkin masa henti mesin atau jumlah scrap. Lepas tu, bila ejen dah siap, jangan terus bagi dia kuasa penuh. Jalankan dia dalam mod nasihat dulu. Biar dia bagi cadangan dan manusia yang buat keputusan. Tengok dulu selama seminggu. Kalau cadangan dia sentiasa bagus dan boleh dipercayai, barulah kita flip the switch dan bagi dia akses untuk bertindak sendiri. Dan semasa dalam proses ni, tolong elakkan perangkap-perangkap biasa ni. Nombor 1, jangan gatal tangan bagi kuasa penuh kepada ejen yang belum terbukti. Bahaya. Nombor 2, jangan lupa untuk sentiasa uji sistem anda. Dan nombor 3, pastikan anda ada plan seni bina yang jelas. Kalau tak, lama-lama sistem ejen anda akan jadi macam spaghetti, bersilirat dan mustahil nak diurus. Jadi apa yang kita bincangkan hari ini bukan lagi pasal kecekapan semata-mata. Ia jauh lebih besar dari itu. Ia menyentuh masa depan pekerjaan itu sendiri. Kalau ejen autonomi boleh uruskan semua benda, dari penyelenggaraan sampai ke penjadualan, ini membawa kita kepada satu persoalan yang agak radikal. Mungkinkah pada masa depan, wujud sebuah syarikat bernilai $1 bilion yang tak ada seorang pun pekerja manusia? Fikir-fikirkanlah.